ada dalam solat tarawih. So kita memang ada pilihan, dan kita boleh pilih kita nak yang mana. Sama ada setakat kita nak dapat ganjaran solat tarawih, atau kita nak ambil every single pahala yang memang ada dalam solat tarawih untuk orang mengerjakan solat tarawih. Nak bagi tuan-tuan nampak senang. Ada orang beli rumah yang dia beli itu rumah yang kosong. Ada orang dia beli rumah tu show unit, fully furnished. So dia masuk dalam rumah tu, dia hanya cuci kaki apa pun tak payah dah, complete dah. Sama-sama beli rumah, satu dapat yang basic, satu yang dapat fully furnished. Nak bagi nampak lagi tuan-tuan, beli kereta ni dia ada yang basic unit. Ada satu pula kita beli tuan-tuan sekalian, dia memang full accessory. Kita beli tu tak payah buat apa, dengan dia bagi dah dengan tinted pun 3M, dengan dia bagi body skirting, dengan dia bagi spoiler, dengan dia bagi semua complete. Dengan seat pun dia pakai leather seat. Beza dengan beli basic ni. Tuan-tuan beli kereta basic ni sampaikan steering pun tak ada. Dia kata kalau nak steering kena beli lain. Steering apa punya kereta kita pun tak tahu. Jadi macam mana kita nak jadi individu yang solat tarawih, dan insya-Allah malam ni malam yang ketiga yang dapat semua ganjaran. Innahu man shalla ma'al imam, kata Nabi SAW, dan sesungguhnya siapa yang solat bersama imam. Macam mana nak praktik hadis ni dalam bulan Ramadan? Sebab solat malam dia bermula sebenarnya solat isyak tu sendiri sampai ke subuh. Kata Nabi, siapa yang dia join solat malam, tak kira lah semayang isyak ke, tarawih ke, subuh ke, dengan imam sampai selesai, ditulis kepada dia satu ganjaran yang tak ada siapa boleh buat. Ganjaran ibarat dia solat pada malam tu sepanjang malam. Dia angkat takbir Allahu Akbar lepas daripada isyak, seolah-olah ibarat dia bagi salam bila menjelang waktu subuh. Tak ada siapa boleh buat. Hatta solat malam paling baik, solat malam yang paling Allah suka, solat malam yang Allah paling cinta, solat Nabi Allah Daud. Nabi Allah Daud pun tetap berehat dan tidur pada malam hari. Nabi Allah Daud dia bagi malam kepada 3. 1/3 dia akan berehat, kemudian 1/3 lagi dia bangun untuk solat beribadah kepada Allah, 1/3 lagi dia rehat balik. Tapi ada orang yang join solat tarawih, dia dapat ganjaran tuan-tuan sekalian macam dia solat sepanjang malam, ibarat lepas isyak Allahu Akbar non-stop solat, bagi salam menjelang waktu subuh. Untuk siapa? Untuk kita yang solat tarawih. Apa TNC dia? Terma dan syarat dia. Terma dan syarat dia yang pertama, kalau kita nak dapat ganjaran macam kita solat sepanjang malam dan kita memang solat tarawih, pertama pastikan solat isyak mesti berjamaah. Ni saya sebut khusus untuk lelaki. Orang perempuan Allah tak beratkan mereka. Ni kita lelaki mesti solat isyak berjamaah. Dan complete set untuk solat isyak ni, dia ada solat yang dituntut dan tak dituntut. Komplit untuk solat isyak ni, dan jangan tertinggal solat ba'diyah isyak. Yang sebelum tarawih itu kita ada sedikit waktu. Memang waktu tu dibagi khas untuk solat ba'diyah. Yang ni jangan terlepas. Solat ba'diyah isyak
Sebab solat Ba'diyah Isya ni salah satu daripada 12 rakaat solat sunat yang Nabi suruh jaga subuh. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat lepas zuhur. Kalau Nabi buat sebelum zuhur 4, lepas zuhur Nabi buat 2. Kalau Nabi buat sebelum zuhur 2, lepas zuhur 4. Jadi set untuk solat zuhur ni dia 6 rakaat. 4, 2, 2, 4. Terpulang pada kita. So situ dah 8 dah. 2 rakaat lagi bila? 2 rakaat lagi yang suruh jaga subuh-subuh adalah lepas maghrib, dan 2 rakaat lagi selepas isyak. Jadi jaga betul-betul solat isyak jamaah. Tak mau masuk takbiratul ihram, Allahu Akbar, paling cantik dengan imam bulan Ramadan. Kemudian solat Ba'diyah, kemudian terus sertai solat tarawih. Dan solat tarawih untuk bulan Ramadan paling baik. Bila kita baca hadis ni, para ulama kata apa dia? Solat tarawih mesti diselesaikan dengan imam solat witir. Jadi terpulang kepada kita lah. Kalau tuan-tuan memang heavy duty, tuan-tuan boleh solat 20, tuan-tuan cari solat 20 dan selesaikan witir dengan imam. Kalau tuan-tuan ada tempat yang selesa, tuan-tuan rasa okey, tuan-tuan nak solat 8, selesaikan dengan imam 3 rakaat. Tuan-tuan, 8 rakaat tu sabit daripada isteri Nabi. 8 rakaat solat malam tu sabit daripada isteri Nabi. Aisyah sendiri cerita, Nabi sama ada dalam bulan Ramadan atau di luar Ramadan, Nabi akan solat malam tidak lebih daripada 11 rakaat. Itu mulut Aisyah keluar, orang yang paling rapat dengan Nabi. Aku tengok dengan mata aku sendiri. Dalam Ramadan, luar Ramadan, Nabi solat tak lebih daripada 11 rakaat. Jadi para ulama buat kesimpulan 8 tarawih, 3 witir. Tapi ada hadis lain yang sebut, Nabi kata solatul lail mathna mathna. Kata Nabi semayang malam tu 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, seolah-olah tidak ada keterbatasan rakaat. Daripada sinilah kita tengok ada yang solat 20, ada yang solat 18. Di Saudi sendiri, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, sejak daripada pandemik, mereka solat 10 rakaat. Tuan-tuan, 8 ataupun 20 bukan isu. Jangan jadi orang yang terlalu keras. Benda yang kita panggil khilaf yang mu'tabar, kita toleran. Siapa nak buat 8, bismillah. Siapa nak buat 20, silakan. 20 tunggu. Kawan baik ni, tunggu 8. Dah 20, dah dua-dua tak semayang tarawih. Tapi mempertahankan untuk apa? Jadi yang saya nak pesan, witir dengan imam. Nanti bila kita bangun sebelum subuh sejam, setengah jam, bangun awal. Sebelum sahur tu ambil ayat semayang bagi cantik, Allahu Akbar, solat 2 rakaat. Tambah lagi 2 rakaat, la witrain. Tidak ada 2 witir bersama dengan imam. Jadi tak perlu nak solat lagi witir, kerana witir telah dikerjakan bersama dengan imam pada solat tarawih. Sebab tu susun jadual bagi cantik. Kita nak 1000 daya, kita tak mau, kita akan ada 1000 alasan. Apa maksud saya susun bagi cantik? Kita bulan Ramadan, kita akan ada terlalu banyak jemputan. Tambahan tuan-tuan kerja company buat apa, dia berbuka puasa di hotel ke, di restoran, ataupun apa dia orang yang mungkin banyak jemputan dia somebody, susun bagi cantik. Kita tengok dalam kita punya jemputan tu, dia ada tazkirah sebelum berbuka, kemudian berbuka puasa, solat maghrib berjamaah, makan malam,
Kemudian ada solat isyak berjamaah disediakan, solat tarawih, solat witir, alhamdulillah, stay duduk situ sampai komplit. Kita pun tak payah kalang kabut. Tapi ada tempat mungkin fasilitinya kurang, dia hanya sekadar sediakan berbuka puasa, solat maghrib, kemudian makan malam, bersurat. Jadi kita kena rancang, cek balik tempat kita buka puasa jemputan tu ada tak masjid surau sekitar. Search, tengok surau masjid yang terdekat, alhamdulillah 5 minit, 3 kilometer, cantik. So kita kena siap bagi cantik lah. Tengok-tengok memang ada 5 minit daripada tempat hotel kita buka puasa tu ada surau, cantik. 8.30 masuk isyak, 8.20 kena gerak. Tengok balik review, tengok surau tu dekat 8 rakaat, cantik. Tengok lagi komen, imam baca panjang, cancel. Panjang tu dia tak berapa detik. Dia kata ini okey lah tapi panjang. Tengok lagi komen, dia kata apa ni semayang sampai 10.30, oh, tak jadi tu. Dengar 10.30 tak jadi, 9.30 ke atas pun tak jadi dah, tambah 10.30. Jadi kita rancang jangan terlepas. Tuan-tuan, bab solat malam ni Nabi pesan, tarawih ni sebahagian daripada solat malam. Bab solat ni Nabi kata, bila kamu solat falyanzur fil wara'in, tengok belakang. Kadang-kadang kata Nabi ada di belakang kita ni orang tua, kadang-kadang ada di belakang kita ni orang yang ada hajat, kadang-kadang ada orang yang sakit. Maka kita sesuaikan. Yang penting tuan-tuan dengan saya tarawih tak mau tinggal dan semayang dengan imam bagi selesai. Pertama, dia punya terma dan syarat dia isyak jamaah dan jangan tinggal mak dia isyak. Kedua, tarawih itu kena bagi selesai dengan imam. Nah, selesai maksudnya kalau solat 8, witir 3 dengan imam. Kalau solat 20, witir 3 dengan imam. Ada orang dia solat tarawih 8, dia tak mau solat witir, dia duduk belakang. Sampai habis witir, orang kenok dia pun keluar. Nabi kata, siapa yang solat dengan imam, bukan siapa yang duduk belakang dengan imam. Tak. Jadi kena susun bagi cantik. Dan yang ketiga, isu subuhnya berjamaah. Jamaah di sini adalah jamaah di masjid ataupun surau, bukan di rumah. Bukan di rumah. Jamaahnya di masjid ataupun surau. 3 benda kita buat. Kata Nabi SAW, ditulis kepada kita ganjaran macam kita solat sepanjang malam. Allah offer untuk 29 ataupun 30 hari. Jangan terlepas pandang. Sehari 2 ni kalau kita terlepas pandang, lepas tarawih kita balik ke, so mulai hari ni jangan terlepas pandang. Solat dengan imam bagi selesai. Sebab tu paling baik kalau kita nak adakan tazkir, kita buat lepas daripada witir, supaya orang-orang yang mungkin dia tak ada masa, mungkin dia ada keperluan lain, lepas daripada witir dia boleh balik. Yang mana dah dengar tazkir boleh dengar. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan terlepas sekali lagi pada tahun ini untuk kita ambil, tuan-tuan sekalian, ambil pahala orang lain yang berpuasa tanpa dia tahu pun kita ambil pahala dia, tanpa dia sedar pun kita ni ambil pahala dia. Dan ini juga Allah offer sepanjang bulan Ramadan. Apa dia? Man fattara sa'imah falahu ajr mithlu sa'im wala yanqus min ajri sa'imi syai'an. Kata Nabi SAW, siapa yang sediakan makanan, minuman untuk orang berbuka puasa, makanan, minuman, kita panggil infak. Tuan-tuan mai tengok surah Al-Husna, tengok ada tabung infak ke, tabung sedekah ke. Bulan Ramadan ni sedekah memang tak boleh tinggal. Sama ada infak tu kita buang dalam tabung untuk keperluan surau, ataupun infak tu memang digunakan, tuan-tuan sekalian, untuk apa dia? Untuk berbuka puasa. Ada surau, ada masjid, macam-macam cara lah. Tempat saya, dia
masuk dalam grup. Satu hari buka puasa 5,000 RM5,000. Yang buka puasa tu dalam 30 orang. Nanti tuan-tuan nak tahu surah apa? PM tepi 5,000, 30 orang. Masuk dalam grup aja Rahmat 3 minit, 30 malam full. 3. Tuan-tuan jangan tanya surah apa. Tanya saya tak apa. 5,000. Roh 5,000 masuk grup nak buka puasa 30 orang. Saya rasa dia ambil seorang satu kot nama dia. 30. Ada tempat macam tu. Ada tempat mungkin 400. Jadi dia sebenarnya benda ni terpulang kepada apa yang kita mampu. Mungkin ada orang tuan-tuan sekalian dia tak masuk join buka puasa secara official. Mungkin dia kurang kemampuan. Manusia ni tuan-tuan, Allah bagi kelebihan rezeki berbeza-beza. Tapi mungkin apa yang dia buat tu mungkin bagi orang lain tak ada nilai, tapi bagi Allah cukup bernilai. Apa dia buat tuan-tuan? Dia beli sebiji murtabak 5 ringgit. Potong 14. Murtabak tu potong 14 dapat seorang ambil sikit. Buah atas meja, orang ambil buka puasa. Orang ambil buka puasa tuan-tuan. Orang makan makanan yang dia sediakan untuk buka puasa, dia kena rasa lega. Sebab apa? Apa yang orang tu buat, kata Nabi SAW pada hari itu. Hari itu dia baca Quran, hari itu dia sedekah, hari itu dia buat baik, dia buat kebaikan, dia buat kebajikan. Semua pahala orang tu, kata Nabi, ditransfer kepada dia tanpa mengurangkan sikit pun pahala dia. Bulan Ramadan yang ini tak boleh lepas. Sediakan makanan untuk orang berbuka puasa. Walaupun mungkin makanan tu mungkin tidak bernilai. Allah tak tengok banyak mana kita bagi, tapi Allah nak kita bagi. Dan ini Allah offer kepada kita sepanjang bulan Ramadan. Terpulang tuan-tuan nak beli satu bundle mineral water, orang buka puasa, atau mungkin orang nak bagi kurma, ataupun apa yang kita boleh buat, silakan. Yang ketiga, sebelum Jumaat pun tak boleh khutbah lama sebab lewat. Dia kata yang tu saya setuju lah. Memang tak boleh setuju pun okey yang berlewat. Dia kata memang lewat dah kan. Boleh dia kata ustaz saya cadang 5 minit. Dia pula bagi cadangan 5 minit tu memang best. Baik, last hari ni ya, Jumaat. Hari ni ada 2 sebab Allah akan perkenankan doa kita. Sebab pertama, Jumaat. Ada 40 waktu, kalau kita tengok dalam tafsir, 40 waktu hari ini yang Allah perkenankan doa. Tapi waktu yang banyak diperbincangkan oleh para ulama ialah lepas asar sampai maghrib. Satu. Yang kedua, hari ini kita puasa. Lisaim ad-du'a lam turad 'inda al-iftar. Kata Nabi, orang yang puasa, Allah takkan tolak doa dia masa nak buka puasa. Jadi tadi saya sebut waktu Jumaat. Ada para ulama kata lepas daripada asar sampai maghrib, waktu mustajab. Maksudnya sebelum maghrib tu juga waktu kita nak buka puasa. Jadi ada 2 perkara yang menyebabkan Allah terima doa pada hari ini. Jadi sepanjang bulan Ramadan, 5 minit, 10 minit sebelum berbuka puasa, peruntukkan waktu tu antara kita dengan Allah. Kita susun jadual bagi cantik, peringat orang rumah kita. Kadang-kadang orang rumah kita ni 10 minit, 15 minit sebelum nak buka puasa kelang kabut lagi di dapur. Susun bagi cantik. 10 minit sebelum buka puasa semua siap dah. Kita satu sudut, orang rumah kita satu sudut, anak-anak satu sudut, semua duk angkat tangan, duk minta dekat Allah sebab kita tahu itu waktu mustajab doa. Kata para ulama, sebagaimana mustajabnya doa pada hari Arafah, begitulah mustajabnya doa untuk orang berpuasa. Soalannya, kita doa 10 minit, 15 minit sebelum buka puasa, kita ada mana? Kita tak ada persiapan. Tengok 15 minit nak buka puasa, cantik start motor. Masa tu bazar Ramadan, murtabak buy tu free 6. Buy tu free 6 masa tu. Cantik dia tu. 10 minit hanya untuk 29 atau 30 hari saja.
Allah berkenan doa. Tuan-tuan, nak pergi haji, nak tunggu Arafah tu tak tahu bila. Kalau mungkin seumur hidup kita sekali itu je lah Amat, mungkin sekali itu je. Ni Allah offer 29 hari, 30 hari start hari ni. 10 minit, 15 minit waktu kita dengan Allah. Orang rumah kita ada kalang kabut, stop. Tak apa. Lambat kan? Stop. Apa yang ada kita makan, kita doa. Sebab waktu tu Allah Subhanahu Wa Taala sedang perkenankan doa, dan insya-Allah kita grab peluang ni, tanda kita menghargai. Saya sebut, insya-Allah jangan lupa grab ganjaran untuk kita solat dan dapat ganjaran bersama dengan imam. Kemudian jangan lupa bulan Ramadan ni infak, sedekah. Sama ada sedekah sediakan makanan buka puasa, atau nampak tabung tu ada tu, insya-Allah apa yang kita nak bagi insya-Allah, dan ianya akan memberi manfaat. Orang mati, kalau Allah bagi dia hidup balik, benda pertama dia nak buat sedekah. Kita yang hidup belum mati lagi, ambil peluang ni, buat apa dia, kebaikan, kebajikan sebanyaknya. Jangan biarkan hari berlalu pergi. Dalam hari itu pasti kena ada sedekah, barulah ia berlalu pergi. Subhanakallah bihamdih, la ilaha illa anta, nastaghfiruka.